macam-macam. Weh, lupa pakai ring light. Kau sabar. Dan ni pula ada kat dalam bag. Lupa pula nak pakai. Kau cakap cerah dah aku. Weh, kena buat video ni sekali ke? Ke tak payah? Cantik cok. Weh. Hai, assalamualaikum guys. Selamat pagi, petang, siang dan juga malam. Okay, so yes, ini memang video introduction. Okay, so yang macam korang tahulah, so ini adalah video yang pertama untuk new channel Jaspi. Oh yes, Min pernah ada YouTube channel, tapi dulu Min buat satu video je pun. Kan? Alah, kurang cakap ni, kurang cakap. Saya kenapa tak buat dekat channel tu? Sebabnya korang takkan nak cakap kan. Kalau nak cakap nampak macam salah sendiri kan. Sebab lupa email apa, lupa password, semua lupa. Disebabkan itulah Jasmine tak dapat ambil balik channel yang first tu. Weh, korang tahu tak? Min dah record tadi full. Tapi disebabkan baru teringat ada ring light, Min kena record sekali. Flashback. Weh, lupa pakai ring light. Kau sabar. Weh, korang tahu tak? Kan Min cakap Min pernah buat YouTube dulu, right? Kan Min cakap, mana kamera? Okay, kan Min cakap Min pernah buat YouTube dulu kan? Dulu, waktu tu Min rasa 2020 ke 2019 sampai kat awal. Sakit weh, sakit. Okay, so waktu tu Min buat YouTube guna ring light. Guna benda ni, dia ada yang bentuk dekat mata. Okay, and Min ada ring light. Satu ring light office, yang ni pula kat dalam bag. Lupa pula nak pakai. Kau cakap cerah dah aku. Weh, kena buat video ni sekali ke? Ke tak payah? Cantik cok. Weh, cantik. Kena balik sekali ke? Nampaklah aku ni bias sikit. Weh, kena balik sekali ke? Tak lagi ke? Kita. Dah weh. So that's sikit. Korang sabarlah, jangan nak marah. Weh, lawa tu. Cantik. Okay, so hi and assalamualaikum guys. Lah, goyang pula. Aku tak faham lah. Sabar weh, sabar weh. Weh, sabar weh. Apa? Mengganggu ni. Tak weh, sabar weh. Okay weh. Nampak tak? Ya Allah, kenapa ni? End of flashback. Tapi tak apa. Okay, so dalam channel YouTube ni Min akan post banyak benda yang Min nak share dengan korang dekat dalam channel ni. So korang and Min nak buat banyak video yang Min suka. So apa sebab ni channel YouTube yang sebenarnya untuk pengetahuan korang, intro, outro Min tak fikir Min tak terfikir pun lagi. Stop it. Get some help. And untuk pengetahuan korang juga, Min tengah cakap dan kat Min tak ada mic. I don't have any mic. And then mungkin korang akan dengar suara Min macam bergaul ke, macam pecah ke. Weh, sorry tu. Kalau nak tunggu mic, nak tunggu ring light bagai, tak akan ada video ni. You can do it! Sorry weh, Min memang cakap laju. Tapi tak apa, korang jangan risau. Dekat dalam channel YouTube ni, Min akan cuba cakap slow-slow. Min akan cakap satu. Faham tak? Sorry weh, Min betul-betul bila kucing ke boleh kena. Tapi dia orang macam berperangai macam ke? Sayang! Allah! Bergerak pula. Dia ni. So korang jangan risau. Dalam journey juga korang akan bersama dengan anak-anak kru saya. Kita ada, sabar. Kita ada ada ni sulung kot. 1 2. Sorry weh, memang tak boleh. Aku kena pegang meja tau. Sebab ada kucing dia. Kau rasa? Okay. Aku tak tengok kamera pula. Okay, so that's it lah. Setakat ini sajalah kita punya video introduction. Min rasa kita tak boleh nak teruskan sebab terlalu banyak anak kera yang meloncat macam kera. Kan? So ada part-part penting yang Min tak cakap tu, Min akan combine dengan tu video yang tak ada ring light. Kau relax je. Tak ada ring light pun aku stay shorted. Okay, tak boleh gurau. So untuk channel YouTube ni for sure lah Min memang nak buat atas sebab Min memang suka buat. Kenapa kucing tu aduh, tak estetik. Video ni dah estetik dah aku buat. Tapi tak apa, Jasmine akan cuba yang terbaik untuk keep buat content. Tak boleh lah cakap episode gede. Kita tak tahu macam mana akan datang. Tapi I'm going to try. Korang support, okay? Korang support. By the way, kalau korang nampak kat sini macam
kotor sedikit. Yes, memang kotor. Korang sebab apa? Sebab tadi boleh lepas makan sate. Okay? So stress. So sebab dah makan sate tadi, tak tahu macam mana sumpah sini. Hilang mood sedikit untuk buat YouTube tadi. Korang macam hari ni aku ni sama makeup tak nak buat introduction YouTube je. Kau ni dek, kali ni je dapat makeup. Next, yang bangun tidur korang. So, if ada benda yang korang rasa korang nak suggest, korang nak me try buat ke, korang nak me buat video untuk itu ke dan sebagainya, tak ada masalah. If korang ada idea yang lain tu, korang boleh je share dekat bawah kat komen. Okay je, tak ada masalah. Kita open untuk semua pendapat. Okay? So that's it. And then, yes, for sure like ni first video after berapa tahun dah? 5-6 tahun something maybe. So untuk video ni for sure lah, biasa macam ni agak pemalu sedikit. So I'm so sorry. So untuk video dalam YouTube ni for sure Mi akan cuba sampai baik untuk jadi diri sendiri. Dan banyak benda yang Mi nak buat akan datang. So saya harap korang boleh support saya. Supportlah saya. Wait, thank you. Thank you so much sebab tengok video ni sampai habis. Terima kasih sebab subscribe. Terima kasih sebab support. Terima kasih sebab like. Terima kasih sebab komen. Thank you doh. Terima kasih.